Boleh ke 1 gram jadi 1 kilogram sekiranya sudah terkumpul 1000 keping? Baik, untuk urus niaga emas, Public Gold tidak membenarkan customer untuk menukar jenis emas. Kerana emas adalah salah satu dari barangan ribawi yang mana urus niaga secara trade-in adalah haram. Walaupun gram emas adalah sama, tetapi kos pembuatan gold bar 1 gram dan juga 1 kilogram jauh berbeza. Sebab itu dalam Islam, kita tidak dibenarkan menukar barang ribawi apabila terdapat perbezaan nilai. Jika anda ingin tukarkan saiz emas ini, bermakna anda perlu menjual 1000 keping gold bar 1 gram ini dan beli 1 kilo bar dengan harga semasa. Jika anda jual 1000 keping gold bar 1 gram hari ini, anda akan dapat sekitar RM451,000 dengan harga belian semula RM451 per gram. Untuk anda beli 1 jongkong gold bar 1 kilogram, anda perlu membayar dengan harga jualan RM488,183. Anda sudah rugi sekitar RM37,184. Jadi, sebelum anda buat keputusan untuk membeli emas, pastikan anda jelas dengan matlamat simpanan emas tersebut. Dengan matlamat, anda dapat tentukan saiz emas yang bersesuaian dan membantu anda untuk memaksimumkan keuntungan dalam simpanan. Dengan akaun emas gap, anda boleh dapatkan emas bersaiz besar walaupun dengan bajet yang kecil dengan kaedah menabung gram emas sikit-sikit di akaun tersebut. Cukup gram dalam akaun, anda boleh arahkan sistem keluarkan emas fizikal untuk anda simpan sendiri. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas Public Gold, sama ada belian gold bar secara terus atau EPP atau menabung di akaun emas gap, anda boleh rujuk video saya untuk 4 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.